Kebanyakan generasi baru sekarang ni orang tak tahu apa tu merdeka. 1957. Make a guess what merdeka means. Perdana Menteri Malaysia pertama. Alamak. Satu. Mati. Selamat pagi sayang, semalam pun kita berjumpa. Engkau datang bersama Oh ya ke? Oh, 5 km pun layan Ada rumah kerja office. Wow, okey. Alright. Okay, so ada target apa-apa ke? Pace berapa ke tak ada? Layan santai. Kenapa layan Merdeka Run ni? Merdeka, kita nak meriahkan kemerdekaan kita tahun ni. Alright, okay. Alright, all the best. mimpi. Five, four, three, two, one, go! Có lại phải yêu người em với tình cảm thật đấy. Tình cảm xin ạ. Tình cảm xin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyertai Merdeka Run 2026. Dikatakan lebih 1,007 peserta di sini. Dan kita akan berlari bukan 42 km, bukan 10 km, bukan 21 km, tetapi 5 km. Yang penting semangat kemerdekaan yang kita akan sambut pada hari ini bersama lebih daripada 1,000 para peserta di pelosok Malaysia dan mungkin juga ada peserta-peserta antarabangsa. Okey, kita bermula daripada Aeon Kinta City Ipoh dan kita akan menikmati suasana di Ipoh pada hari ini. Okey, topik kita pada hari ini adalah apakah erti kemerdekaan pada tahun 2026 ni. Jadi kita akan berjumpa dengan para peserta di sini. Ada yang membawa keluarga, ada yang muda, ada yang veteran dan berbagai warna kulit, bangsa, kewargaan dan sebagainya. Jadi kita enjoy saja suasana pada hari ini. Sempena bulan Merdeka, bulan Ogos. So pada hari ini juga kita akan memakai kasut Asics Super Blast 2, di mana baru saja saya beli kasut ni. Walaupun kasut ni telah dikeluarkan lebih daripada 2 tahun yang lalu. Dan kasut ni baru saya memakai sekali dua untuk break in. Dan hari ni saya gunakan kasut Super Blast 2 ni. Dan kita nak rasa atau dan sahkan sama adakah kasut ni sesuai untuk full marathon yang akan datang.
Jadi kita dapat lihat ramai peserta-peserta muda di sini. Ada juga peserta veteran. Dan kita tak boleh terlampau excited. Jadi kita kena jaga heart rate juga pada pagi ni. So event ni dikendalikan oleh Jomran. So Jomran ni kalau buat event dalam seminggu pun anda boleh mendaftar dalam event mereka. Budaya bersemangat dengan bendera Malaysia. Dan event ni hanya sekitar RM40 saja. Dan anda akan mendapat event tea yang menarik ni. Dan juga anda akan dapat medal sekiranya anda menghabiskan larian 5 km anda. Itu dia kelihatan Aeon Intercity bersama lebih daripada 1,000 para peserta pada hari ini. Itu dia. Steady. Dari mana ni? Orang Ipoh ke orang lain? Oh, memang orang sini. Wow. Tambun. Mantap. Umur berapa ada? Umur berapa? Veteran. Muda lagi kan? Muda lagi kan? 6 lebih Wow, syabas. Ipoh. Pasir Putih. Oh, betul. Kita sini je, Tambun je. Tambun je Ini nampak gaya macam selalu praktis. Ada main ultra. Ada selalu training. Memang kita semua training lah. Wow. Kelabnya. Ada kelab. Apa nama kelab? Alvin Project. Alvin Project. Oh. Itu nama you ke? Dah, ini nama kami coach. Alright. Alvin Naden. Okay. So selalu paling jauh berapa kilometer? Dia paling kecil saya lari dekat. Dia selalu 42-21. Wow, mantap, hebat. Tapi sekarang dah kaki sudah problem, tak boleh macam dulu lah. Oh ya ke? Nak tanya sikit kita sekarang menyambut Hari Merdeka kan? So bagi you, apa maksud merdeka pada tahun sekarang 2026? Sekarang merdeka, kebanyakan generasi baru sekarang ni orang tak tahu apa tu merdeka. Orang tahu merdeka saja datang seronok, bebas, macam freedom. Alright. Tapi kan dulu orang baru tahu, orang yang baru tahu apa maksud merdeka. Wow. Bagus. Kita cumbang glamour saja dengan orang. Betul. Maksudnya pejuang-pejuang dulu banyak. Pejuang banyak, sekarang orang pejuang buat jahat banyak. Sebut nama merdeka buat jahat banyak. Ya. Okay, jadi kita kena generasi muda ni lebih sedar. Ada yang sedar, tapi kebanyakan orang benda ni macam satu tajuk, satu cerita je. Alright. Orang tak ambil serius sangat. Okay. Merdeka, okey sambung merdeka. Alright. Lepas tu buat nakal. Okay, mantap bro. Terima Ya. kasih atas nasihat. Ya. Nama siapa? Nama saya Ramu. Ragu. Ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan. Okay. Okey. All the best. Wow. Walaupun sambil berlari dapat menjawab soalan dengan baik sekali. Itu dia. Veteran-veteran menyedari betapa generasi dulu banyak berkorban untuk negara untuk mendapatkan kemerdekaan ni. Jadi generasi sekarang janganlah pula kita mengabaikan dan tidak mengerti apakah maksud kemerdekaan yang sebenar. Tanya adik ni. Adik, nak tanya sikit boleh? Tahun bila kita mula merdeka? 1957. Okey, sama macam baju ni. Okey, bye. Nak tanya sikit. Tahun bila kita mula merdeka? 1953. Syabas, tahniah. Okey, ada juga yang dapat jawab. Okay, kita tanya lagi adik-adik ni di depan. Adik nak tanya sikit, bila tahun kita mula merdeka? Bila tahun kita mula merdeka? 1957.
7? Yes, right. It's like your eventee behind. Okay, bye. Itu dia. Ada juga yang ragu-ragu. Oh, hang on. Wah, bahaya, ada juga kereta yang jalan saja di sini. So sekarang kita telah berlari lebih daripada 1 kilometer dan pada pace kita 7 ataupun 8. Tanya adik ni, adik, tahun bila kita mula merdeka? Tahun bila kita mula merdeka? Okey, tahun 1957. Betul. Tahniah. Okay, itu dia. Ada juga yang dapat jawab. Kita tanya lagi adik-adik di depan tu. Ini dia Pantai Hospital. Antara salah satu hospital yang terbesar di Ipoh. So kita banyak lagi hospital yang besar di Ipoh ni. Dan di depan tu kita menghala ke Tambun. Kelihatan Bukit Batu Kapur di depan tu. Limestone Hills. Itu dia suasana indah di Ipoh. So kita telah berlari lebih daripada 2 km pada pace 7.30. Dan kita bersama lebih daripada 1,000 runners, para peserta daripada merata pelosok Malaysia. So kita layan saja. So sekarang kita dah pusing-pusing di kawasan Cinta City ni. Dan saya rasa sekejap saja kita akan dapat menghabiskan sebab sekarang lebih daripada setengah 50% daripada 50 km. Hello guys. Where you from? I'm from Iraq. Iraq? Yeah. Wow, Masya Allah. Thank you. Thank you for joining us. Thank you very much. Same from Iraq, both of you? From China. China? Yeah. Wow. So today we are in Merdeka Run. Yeah. May I guess what Merdeka means? Freedom. You're 100%. Alright guys, enjoy. Thank you. See you at the finish line. Thank you, inshallah. Alright, inshallah. See you again. See you. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tengku Abdul Rahman. Betul? Pasti? 100% betul. Masih baik dapat jawab. Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tengku Abdul Rahman. Senang je kan? Senang. 100%. Ada mark. Syabas, ada. 4 km pada heart rate sekitar 150 dan pace 7 lebih. 1 km saja lagi. Perdana Menteri Malaysia pertama. Alamak. Sinon. Philip Sinon. Hampir lagi percubaan kedua. Yang cakap merdeka. Alah, semua. bapak Najib Razak tu. Dia Najib Razak. Bukan. Alah, bukan buta sejarah, lupa. Dia TAR juga. Tengku Abdul Rahman. Betul, okey. Syabas. Bukan buta sejarah, tapi lupa. Yalah, Penat lupa. kot lari. Penat kan? Tak boleh fokus. Oksigen kurang Ya, masuk betul. kepala. Okey, nak tanya sikit. 1957 kan merdeka kan? Ya. Tapi tahun 2026 ni, apa maksud merdeka pada kita lah? Kalau pada saya, merdeka tu... Kalau untuk saya ni, saya rasa... Merdeka... Tak ada apa pun sebenarnya. Tak ada apa kan? Merdeka pada nama je. Merdeka bebas lah. Rakyat biasa je, tak ada apa. Tapi kita kena bersyukur lah kan. Negara kita ni Itu kira betul okey. lah. Sebab kita tengok negara lain macam gempa bumi, masalah cuaca kan, banjir. Kita ni Alhamdulillah lah. Kan? Kan? Alhamdulillah. Itulah keamanan dan kemerdekaan yang kita kecapi ni, kita kena bersyukur kan. Ya, betul. Okey, syabas bro. Dari Okey. mana?
Saya Lahad ya bang. Lahad. Okey, saya Pasir Putih je. Oh ya, dekat tu. Enjoy. Saya nak tanya lagi. Sampai nak habis tu. Masuk je. Adik. Adik ni. Which year is the independence year? 1957. Alright, 100% correct. Hello, your son? Yes. Alright, where you from? Cameron. Cameron? Wow, all the way. Huh? All the way from Cameron. Yes. So you supply vegetables for us? Yes. Oh, I just make wild guess. Oh, yeah. Alright. Yeah. Thank you for joining us. Yes. Merdeka. Yeah. Alright, thank you. So tanpa disedari kita hampir ke finish line. Walaupun jam menunjukkan lebih kurang 4.3 km saja. So saya tak pasti. Di depan tu sudah kelihatan arch. Adakah bermaksud ia telah berakhir? Memang ia telah berakhir. So memang tak mencukupi 5 km. So thank you. Itu dia suasana di sini. So alhamdulillah. Okay. So alhamdulillah 5 km pada hari ni. Terima kasih. Wah, jadi bang. Oh ni medal Okay, terima kasih. 8-10 minit saja. 5 km. Alhamdulillah. Dalam masa berapa ni? 36 minit. Alright bro. Okay. Kita join happy je 5 km Okay. Merdeka Run. So Merdeka ni memanglah 1957 kan. Betul. Tapi zaman sekarang apa maksud Merdeka ni di tahun 2026 ni? Bebas dari segala, bebas daripada tanggungan, bebas daripada hutang, bebas daripada dikawal oleh seseorang. Kita boleh menyuarakan pendapat kita sendiri. Zaman sekarang ni lah kan. Lepas ni dulu kita dah takut nak meluahkan. Takut kita nak maju ke depan pun tersekat-sekat kan. Sekarang ni kita dengan yakin kita nak buat, kita boleh buat. Betul. Walaupun usia kita mungkin meningkat pun, kalau rasa boleh buat, kita buat je. Kita mampu lah. Alright. Kita masuk mereka macam saya lah. Okay. Terbaik bro. Dan kita pun saya rasa kita patut bersyukur lah sebab kita tengok negara-negara sekarang ni banyak dilanda bencana alam kan. Dekat Indonesia lah, dekat Tokyo lah, dekat Colombia lah kan. Jadi kita bersyukurlah negara Malaysia ni masih aman, masih suasana yang tenteram. Jadi kita patut kekalkan lah. Kita bersyukurlah dengan boleh jangan ada pihak cuba nak huru-hara tu, kita cuba kontrolkan lah. Jangan terlalu emosi sangat kan. Betul. Banyak benda yang boleh kita fikir untuk yang positif je, bukan negatif kan. Ya. Saya rasa nasihat ni ataupun harapan ni juga kita tujukan kepada pemimpin-pemimpin kita lah kan. Betul. Mereka pun jangan nak berubah kuasa je, penting bekerja. Alright. Okay, terbaik bro. Okay. Tahniah. Alright. Terbaik. Tahniah. Tahniah bang. Dari mana ni? Duduk mana? Lebar. Oh, Kelebang. Oh, okey. Terima kasih. Baik bang. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih. Tahniah. So tadi berapa minit? Tadi kejap. Wah, mesti mantap ni. Kurang daripada 30 minit ni. Saya ada rekod tu. 21. Wow, mantap. Diesel 18. Orang sini, orang Ipoh. Orang itu. So, okey, kita bila cakap pasal merdeka ni memanglah 1957 kan. Tapi tahun 2026 ni apa maksud kemerdekaan? Kemerdekaan tu. Bebas lah kan, bebas. So kita bebas daripada apa sebenarnya? Zaman dua. Betul. Alright. Okey, terbaik bro. Okey. Dari mana? Saya dari Medan Koping. Medan Koping? Medan. Oh, dekat je. Sama lah kita. Saya Pasir Putih. Kuala Kangsar. Kuala. Kuala. Alah, saya tak dapat join lah Kuala tahun ni. Tiket habis. Saya pun Raja Nazrin. Saya di Kuala pun tak dapat. Tak dapat Tak dapat juga. Susah sangat Dalam 1 jam atau 2 jam full. Susah benar. Susah benar. Saya yang duduk Kuala pun tak masa.
So kita ni lari sempena merdeka kan? Ya, betul. Jadi apa maksud merdeka? Bagi pendapat bro lah. Maksudnya kemerdekaan ni kebebasan. Mana kita Bersama bersuara, bersama penyatuan antara Allah, Alright. antara kaum, segala-galanya. Ya. Bebas segala-galanya. Apa pesanan pada generasi kita sekarang ni? pesanan lah. Pesanan. Tak tahu. Ada Kau tanya pesanan. dia lah balik lah. Pesanan saya, Mhm. bersukan demi negara. Apa dia? Bersukan untuk demi negara Okey. dan kesihatan untuk diri sendiri Ya. dan Perpaduan lah. perpaduan. Perpaduan. Okey. Alright. Terima kasih. Tahniah. Hello. Merdeka. Thank you. Medal kita pada hari ini Merdeka 2026. Wow, agak cantik juga medal ni. Aku capek jalan. Kan orang jadi tangguai. Tangguai. Masuk kat sini. Masuk tangguai. Itu dia suasana di sini. Sampai balapak Paikot ang balapak Biar menyukai jiwa belum disini Untuk sehatnya Mengirim yang cuma kau Biar menyukai jiwa belum disini Untuk sehatnya Mengirim yang cuma kau Kamu tamat nak kuliwan takช้าไม่ได้แล้วเด็กแว้นเด็กแล้วเดี๋ยวจะลืมกัน Itu dia Merdeka Run 2026. So di mana kita menyertai 5 km bermula daripada Aeon Kinta City Ipoh. Sebentar tadi ada Zumba masih berlangsung setelah tamatnya larian ini. Dan kita akan pulang saja dan kita akan buat review terus tentang event ni. So event ni secara organisasinya biasa-biasa saja, 5 km dan kawalan lalu lintas pun ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi saya bagi 3.5 hingga 4 bintang saja sebab saya masih happy dengan jersey yang diberikan untuk event ni, di mana jerseynya cantik sekali, berkualiti dan anda dapat mineral water, anda dapat medal yang juga sungguh cantik. Tapi itulah. Jadi topik kita sebenarnya ialah tentang merdeka. Jadi merdeka ni, bila kita kata merdeka ni pada tahun semenjak 1997 kita menghadapi merdeka. Dan ada adik tadi yang tak yakin untuk menjawab di mana kita bermula merdeka pada 1957. Dan ada juga yang terlupa dan sebagainya tentang Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Maklumlah, patah-patah sejarah ni semakin lama semakin dilupakan. Tapi bagi saya sebenarnya kita kena tahu, sebab itulah subjek sejarah ni wajib untuk semua rakyat Malaysia. Mereka kena ambil sebelum mereka pergi ke universiti, tamatkan pengajian dan sebagainya. Jadi subjek sejarah ni memang sangat-sangat penting. Sebab itu kita kena mengetahui sejarah Malaysia ni. Dan bagi saya, kita juga bertanya tentang erti kemerdekaan pada tahun 2026 ni, di mana generasi kita kena menghayati apakah maksud Merdeka 2026 ni, di mana kita bebas, bukan saja bebas daripada hak bersuara, tapi kita juga bebas untuk mengekalkan keamanan negara kita. Dan juga kita kena bersyukur sentiasa tentang negara Malaysia yang aman ni, yang bebas juga daripada bencana alam yang teruk jika dibandingkan negara-negara jiran. Jadi kita kena selalu bersyukur kepada Tuhan, pada Allah kan, yang memberikan kita rezeki dan memberikan kita keamanan yang kita kecapi sekarang. Jadi kita kena kekalkan
keamanan, kemerdekaan yang kita kecapi. Jadi itulah erti kemerdekaan bagi saya. Dan apa pendapat anda semua di sana? Apakah erti kemerdekaan terutamanya pada generasi 2026 dan seterusnya? Jadi itu saja perkongsian saya yang ringkas pada kali ini, Merdeka Run. Dan saya juga akan menyertai mungkin Merdeka, larian Merdeka ataupun larian Decathlon pada hujung bulan ni, insyaAllah. Dan sepatutnya saya sertai acara berbasikal di Ampang, tapi saudara saya tidak sihat di Singapura, mungkin saya akan pulanglah ke Singapura. Saya tak pasti lagi sama ada saya akan menyertai atau tidak event pada minggu depan untuk Bank Rakyat Fellowship Ride bermula di Tol Ampang EKVE. Jadi tolong subscribe untuk mengetahui tentang banyak lagi review tentang kasut, acara-acara larian, berbasikal, Powerman, Duathlon dan sebagainya, dan juga tentang lifestyle. Banyak juga saya kongsi dalam channel saya Sembang Basikal SP. Jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini dia Merdeka Run 2026.